jumpa lagi. Sekarang kita nak pergi mana? Kita nak jelajah utara. Dia ikut cakap. Dah habis. Mak lang ni lah. Baju basah nak ya. Air jaga. Tak. Kita agak acah-acah je. Naik dengan orang sini. Naik. Ini kan tempat gambar je. Adik mana? Kau banyak sangat adik? Aduh, Faris ni. Ni ha. Kau tengok stoki aku pun kena. Kenapa lama-lama? Mana belalang? Mak, belalang kunyit. Mana? Mana? Serik je. Ingatkan betul. Ain jangan tak ramai dengan kawan. Kuda nak makan je. Kenapa Aisyah takut? Kena bagi dekat, jangan jatuh. Ha? Apa takut? Gigit air digigit tu. Dia rasa kuda ni tu. Dia apa? Kenapa? Dia gatal. Dah banyak tu lah anak-anak gigit. Apa ni kita sampai dulu. Aisyah. Kau pergi sana. Kau dah beli tiket dah? Mana ada? Kau semua ada tiket? Kan tak ada. Biar belikan lah. Ambil dekatnya tu. Mak. Cepat. Bagi sama. Tidak. Cocok ni. Yang buang kita ni boleh. Semua. Mari. Terima kasih. Dari sikit jalan kaki. Ni jaga tiket. Naik. Cepat. Air belakang ke dia? Naik. Dia nak jalan. Wah. Hai guys. Kenapa tak nampak abang? Dia detect muka Rayleigh. Yeah, face recognition lah. Face recognition. Caca buat terete. Abang tunggu giliran.
Ya. Tu tangkap gambar macam cantik tau. Ni Caca naik Wan, Caca naik. Abang. Nampak Wan. Abang nyongsi tu kan? Yang usik. Nanti bergerak nanti. Ambil gambar je. Aisyah bawa kerbau ke? Macam mana? Kangkang. Tanya kangkang. Duduk diam. Tak boleh. Kangkang dulu kaki baru nampak cantik. Okey. Dek. Okey, baik. Badan depan. Woi, panas pula. Nak ke mana, Syah? Dia diam. Zona. Hai guys, hari ni kita dekat Kampung Agong. Hari sekarang pukul 11.45. Tarikh hari ni 5 hari bulan 9 2025. Kalau kita dah kat hujung dah. Lepas tu sekarang kita tengah makan makanan-makanan tradisional dekat Kampung Agong ni. Seperti pulut panggang, dangai, lempeng. Okey, sila review hari ni. Lempeng kepala. Okey. Hari ini adalah Hari ni adalah hari Maulid Rasul. Weh, udang dia seekor-seekor. perjalanan yang bagus, yang memenatkan. Tak rasa? Saya dapat tak udang. So far so good. Nak ambil? Okay guys, kat dalam pulut panggang ni ada udang saya. Banyak ekor sebenarnya, tapi ni ekor ketiga saya dapat. Saya terkejut. Macam, apa ni? Rupanya dia hanyalah seekor udang di dalam pulut panggang. Sini. Tapi selalu orang cuba ayam kat sana satu. Ayam ada dua je. Ayam tu budak-budak. Ni kesum dah ada ni satu. Apa? Dah patah dah. Sekejap, ibu ambil gambar sekejap. Okey, 1, 2, 3. Jangan gerak. Jangan gerak, jangan gerak. Jangan gerak. Tengoklah dia mati kat landasan, bukan lorong. Ambil lagi pula dia tak ada sentuh. Abang tengok Adi dah kena makan dah dia. Dah tengok baju. Dah. Payah, tak boleh lah. Kenapa ni Farid? Tunggu lah. Kita dah hilang. Okay, jalan sini. Sini ya. Sini weh, jangan kat sini.
Baik, mari aku jumpa dah. Dah sampai dah. Jalan rahsia. Ini sebab apa ni? Sendiri je lah mesti. Sini. Jangan depan ni susah ke? Kita nak keluar. Buka ni, tak nak lain sana. Apa? Keluar sana. Dari sini lah jalan ni. Alah, ya ni boleh tu. Sini. Kita ada jalan tak? Ada. Mana Aisyah? Dia baru spray tadi. Jangan sini, pintu rahsia. Sini, sana. Jumpa dah. Tu dah mesti store kan cakap tadi kan. Saja jangan ibu. Store tadi, itu store. Kita orang yang baik ni. Mata ni tipu kan? Big ajak kita menang. Mau tibu? Dia dah satu kaki dia. Ni. Nak keluar ni. Kalau hujan malam pun dia nak keluar. Ya, dah tipu dah. Aisyah, tu lawa Aisyah. Ada yang pakai satu kaki. Kenapa? Kenapa? Macam mana ni? Tengok dia orang. Tak panas kan? Sejuk je kan? Ni penat tu iPhone. Elok kan terjatuh. Tekan je. Apa tu? Cantik lah. Maksudnya ni dia garam ah? Dia ada garam. Sama kan? Apa? Ni mana kipas ni? Boleh Ca. Dah rupa kong. Kakak dah rupa kongkang lah. Jalan. Okey, lagi kita rumput tu. Sini. Ikat sikit. Tak boleh. Boleh. Caban Caca. Boleh pegang sini. Tentacle tu apa Melayu? Tentacle. Kakak jatuh kakak. Jatuh sengit montok dia sengit. Tumbusor. Aku boleh. Boleh Ca. Campasol. Wah, dah tinggi dah. Hebat eh Caca ni. Ambil gambar Caca. Senyum kat ibu. Hebat, bye. Alah. Tak rasa bang?
Abang buka kasut. Buka kasut. Barulah betul abang boleh cakap. Jaga kan. Baru kampung boy. Oi. Lagi tinggi pada Alisha. Oi, Bibi tengok Bi. Cica, tengok abang. Hebat baik. Sampai kat tempat akak ni. Apa? Jom balik. Peluk. Peluk baik. Baik pelak. Kita nak naik bumbung. Di mana? Di mana? Di mana? Yeay, let's go. Nak baca doa. Oh, perahu. Kayu kan? Kayu ada yang 14 orang, ada yang 12 orang. Baru tradisi di kampung. Kampung warna-warni ni ada 7 kampung. 7 kampung. Ya, kuai. Beranilah dia masuk panas. Gaya sini suka lah. Dia dah macam mandi kat rumah. Boleh panaskan diri sampai sana nanti tak panas sangat. Ya, ni macam mandi kat dalam kolam dan bilik air. Aizana, turunlah. Berapa baik? 135. Sana, apa yang ada di sini? Adanya tutup hidung. Diri nak gambar. Adanya. Boleh. Tadi dah buka. Dalam batuk kat kaki. Apa ajak kau tadi? Boleh, situ boleh. Dah siap, boleh. Nampak tu dia kata, lo langkat hati-hati. Dengan budak-budak tak boleh. Boleh mandi dah, kaki je. Apa kaki? Sanggup tak? Okey, dah sampai. Aduh. Ini tidur kat sini lah. Mana boleh kata buaya tu bayi gigit. Ini buaya caca. Buaya caca nak tidur. Baguslah Caca ni. Caca ni suka bergambar lah. Baguslah. Sebab Nana tu kamera. Okay. Abang nak Zira. Ini buat Benjamin. Kak Zira. Unta Kak Zira.
Ostrich. Bahasa Siapa cakap? Melayu apa? Itu kat ostrich. Itu apa Pi nama dia? Bukan ostrich. Apa nama dia? Mana? Tu. Oh tu. Itu bukan Bang, ostrich. pegang bang. Apa nama dia? Bang, pegang bang. Bang, pegang bang. Kan sayang. Gatal-gatal. Dia alfa. Ya. Cantiknya ayam ini. Ni laki dia di belakang kaki ni. Wow. Ini kambing April ni lompat-lompat ni. Ya Allah. Dia ada dekat luar ni. Oi, dia tanduk. Ya, tadi nak sondol lanyah tu. Amin nak kapit dia. Ini nak dia macam tu dia berdiri tu. Comel. Tapi macam nak lembu kan dia muka dia. Dah. Bau bontot pula. Sat nenek. Mak dia. Tengoklah ni. Woi, tu golek woi. Mana dia? Golek member. Ayo okey. Masuk pegang. Abang mana sah? Abang. Dah sentuh lah. Wan lagi masa ni rasa tu mana. Tengoklah yang tu comel. Duduk. Sini. Comel gila. Mesti dia makan kerenggun.